Okay, dah masuk semua? Berapa orang kita ada hari ni? Okay, ramai, 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 ramai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua sihat So, pada hari ni saya uh, nak mengajar kepada tuan-tuan dan puan tentang product knowledge yang anda perlu tahu dalam bisnes sim kad terluar lah. Okay, kebanyakannya daripada kita ni semuanya dah join dalam bisnes ni. Cuma ada ramai lagi yang masih belum betul-betul faham lagi tentang produk, tentang dia punya plan bisnes, tentang sim kad terluar tu sendiri kan. Jadi sebab tu saya buat satu inisiatif untuk saya nak buat satu coaching khas untuk ajar anda tentang knowledge lah. Basic from daripada apa tu singkat terluar dan kelebihan dia dan dia punya plan business dan macam mana anda nak bermula dan macam mana anda nak capai road untuk anda capai ke income 4 ataupun 5 figure monthly lah. Okay, so anda sangat bertuah sebab anda dapat join kelas ni dan percayalah anda tak akan rugi anda sertai kelas ni. Saya akan cerita kepada anda tentang SIM card ni daripada A sampai Z. Okay. Jadi kalau anda ada anything anda nak tanya ke apa ke boleh, tak ada masalah. Okay. InsyaAllah kalau saya sempat baca komen korang, saya jawab lah. Sambil saya cerita-cerita, saya sempat baca komen korang, saya jawab. Kalau saya tak sempat tu, minta maaf lah. Okay. Tapi saya cuba cerita se semaksimum yang boleh. Kalau boleh bila tuan-tuan habis di sesi coaching ni, tuan-tuan keluar, tuan-tuan tu faham lah, oh macam ni rupanya tuan luar ni. Macam tu lah saya nak buat sampai level macam tu. So, are you ready guys? Are you ready? Kalau ready, cuba komen satu. Saya nak tengok cukup 30 orang komen satu, baru saya start. Let's go guys. Okay, cantik. Cantik, cantik, cantik. Jom, let's go. Okay, kita akan start. Alright. Okay, so far saya punya slide. Nampak Nampak? Kalau nampak, cuba kami nampak. Takut saya cakap seorang-seorang. Okey, nampak Okey, terima kasih semua. Okey. So hari ni saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan satu produk knowledge yang anda boleh belajar. Okey, ini adalah satu simple guide untuk anda faham tentang produk, kelebihan, business plan dan roadmap income. Okey, saya nak bagi tahu korang, slide yang saya buat ni tak sampai 10 pun, tak sampai 10 slide pun. Okey, saya nak cuba cerita yang sesimpel yang boleh, yang anda boleh faham tentang Tuan ni, dan daripada situ anda dah boleh start cerita pada orang. Okey, so ada 5 bahagian je, 5 slide je saya akan cerita kat korang, iaitu tentang first, apa itu Tuan. Okey, apa itu Tuan. Yang kedua, saya akan cerita tentang macam mana, apa kelebihan yang Tuan ada berbanding dengan syarikat lain. Yang ketiga, business plan dia macam mana korang boleh buat duit. Nombor tiga, macam mana korang nak start. Dan yang keempat, roadmap untuk korang nak capai income 4 to 5 figure lah. Okay, alright. So, saya harap tuan-tuan boleh fokus, dengar betul-betul. Kalau ada earphone, pakai earphone. Kalau ada PC ataupun laptop, pakai PC dan laptop supaya korang punya screen lebih cerah, lebih bugar dan nampaklah wajah saya yang super handsome ni. Okay, next. Okay, apa tu singkat Tonwa, tuan-tuan? Okay, senang je. Singkat Tonwa ni adalah satu singkat yang dikuasakan oleh Celcom Digi. Tonwa ni dia singkat yang dikuasakan oleh Celcom Digi dan company ni ditubuhkan sejak daripada tahun 2010 lagi. Dah lama dah tuan-tuan. Dah berapa tahun dah ni? Dah 16 tahun dah. Bisnes ni dah 16 tahun. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan lah, sepanjang 16 tahun dia beroperasi, dia dah membayar ahli dia lebih 600 juta ringgit. 600 juta ringgit. Tuan-tuan nak tengok, saya pula berapa yang telah saya dibayar oleh Tuan Wang. Kalau tuan-tuan tengok, mungkin saya cerita Tuan Wang dah bayar 600 juta, maknanya dah ramai dah ahli yang terima pendapatan daripada Tuan Wang. Salah satu orang yang telah terima hasil daripada Tuan Wang ni adalah orang yang sedang bercakap ni, tuan-tuan. Orang yang sedang bercakap ni. Saya adalah salah satu penerima. Tetapi dalam 600 juta yang Tuan Wow telah bayar ni, saya adalah terima pendapatan tu mungkin dalam 1% daripada Tuan Wow. So kalau 1% daripada Tuan Wow berapa? Income saya dah terima daripada Tuan Wow. Cuba kira sikit. Matematik korang. Berapa? Kalau 1% daripada 600 juta. Lebih kurang 6 juta lah saya dah terima. Ini adalah salah satu pendapatan yang telah saya terima daripada Tuan Wow, iaitu sebanyak 3 point. Okay? Adalah sebanyak 3 point.
8 juta untuk satu akaun saya ni lah. Satu akaun saya ni. So, Alhamdulillah saya sangat bersyukur lah kerana saya jumpa Tuan Wah ni awal dan saya buat bisnes ni tak berhenti dan saya tak putus asa dulu. Kalaulah saya berputus asa dulu, saya nak buat bisnes susah agak kan? Tak banyak kemudahan macam sekarang. Kalaulah saya berputus asa dulu, saya rasa saya tak capai ke tahap sekarang lah. Jadi sebab itulah saya nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan, korang dah jumpa platform ni, korang peganglah dia macam mana korang pegang bara api. Korang dah jumpa bisnes ni, buatlah betul-betul. Percayalah, benda ni memang boleh ubah hidup tuan-tuan lah. Okay? Bisnes ni dah daripada sejak tahun 2010 lagi. Dah 16 tahun dalam pasaran, dah bayar lebih 600 juta kepada ahli dia. Dan percaya atau tidak tuan-tuan, sepanjang 16 tahun mereka beroperasi, mereka membayar komisen tak pernah gagal setiap bulan. Setiap bulan sentiasa membayar komisen. Berapa banyak bisnes yang kita jumpa dekat luar sana, cukup setahun, cukup 2 tahun, cukup 6 bulan, hilang, hilang, hilang. Dah mula start bayar lambat. Jangan cakap bisnes lah. Kadang-kadang tempat kita kerja pun bayar gaji lambat. Betul tak tuan-tuan? Ini 16 tahun dah beroperasi, tak pernah gagal bayar komisen kepada seluruh ahlinya setiap bulan. Okey. So saya teruskan. Tak lama pun, itu mukadimah saja. Jadi untuk daripada sudut penerangan singkat ini adalah singkat yang boleh membayar kita. Dia adalah OG Prepaid Date Pace. Korang perasan tak dekat singkat tu, dia ada tulis macam ni. OG Prepaid Date Pace. Kan? Dia ada buat macam ni. Sorry. OG Prepaid Date Pace. Okay, kenapa singkat dia tulis OG Prepaid Date Pace guys? Sebab singkat ini OG tu adalah original. Nanti kalau korang dapat singkat ni, dia tulis OG macam ni, janganlah korang pelik pula. OG tu bermaksud original. Original prepaid date pace. Okay, maksudnya singkat ni adalah singkat yang pertama yang dicipta untuk membayar pengguna dia. Selama ni kita guna handphone, kita guna singkat, memang kita je yang bayar setiap bulan. Faham? Jadi dengan adanya Tuan Wow ni, dia mencipta satu platform di mana kita pakai singkat, kita pula dibayar setiap bulan. Sebab tu dah ditulis original prepaid date pace. Dia adalah pencetus, perintis yang pertama dekat dalam Malaysia yang buat singkat yang membayar pengguna. Kalau korang jumpa kompetitors lain yang buat lebih kurang macam Tuan Wow, promote dapat income, mereka semua tu adalah selepas daripada Tuan Wow. Okay, clear? Next, saya ceritakan. Singkat prepaid, Tuan Wah ni adalah singkat prepaid. Tuan Wah ni dia bukan singkat postpaid. Prepaid ni bermaksud yang korang top up tu. Kalau postpaid dia bayar bil. Ada orang tanya, Tuan Wah tak ada ke yang boleh bayar bil? Tuan Wah tak ada yang boleh bayar bil, tuan-tuan. Setakat ni Tuan Wah prepaid. Cuma apa yang mereka tawarkan, orang yang tak nak top up ni, mereka boleh set auto top up dekat dalam apps. Korang boleh buka dekat dalam apps Tuan Wah. Pergi dekat bahagian Wow Cash, dekat situ korang boleh set auto top up. Jadi setiap bulan nanti dia akan tolak duit dekat dalam kad debit ataupun kad kredit kita ikut tarikh yang kita nak. Setiap berapa hari bulan yang kita nak. Contoh kita nak setiap 1 hari bulan, dia akan tolak duit dekat dalam kad kita setiap 1 hari bulan dan akan masuk dalam kredit kita. Jadi kita dah tak payah fikir nak kena top up tiap bulan. Auto lah, peace of mind. Yang penting duit kena ada je dalam kad. Jangan tak ada dalam kad, sudah. Faham? Okey. Dan bila nama dia singkat prepaid, dia tiada cas tambahan, dia tiada kontrak. Apa maksud saya cas tambahan tu tuan-tuan? Maksudnya, dia tak ada SST lah 6%. Biasanya kalau orang pakai bil, mereka ada cas SST 6%. Contoh, kalau dia kena bayar bil RM100, dia kena bayarlah RM106 sebab RM6 tu cas SST. Tapi kalau Tuan Wow, korang bayar RM100, korang dapat RM100. Korang tak kena bayar RM106. Faham? Dan singkat ni tak ada kontrak. Tak ada kontrak tu bermaksud, kalau korang dah pakai hari ni, contoh pelanggan tu pakai hari ni, dia tak suka singkat Tuan Wow, line tak ada, dia boleh keluar. Itu jam juga dia boleh keluar. Dia tak ada kena sekat dengan kontrak. Biasanya singkat yang ada kontrak ni, singkat postpaid. Okay. Alright? Faham Alright. Okay, terus. Saya teruskan. Jadi coverage Tuan Wah ni, disebabkan Tuan Wah ni dikuasakan oleh Celcom Digi, jadi Tuan Wah ni menggunakan coverage Celcom Digi dan top up Digi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, korang kena ingat, Tuan Wah ni coverage dia adalah Celcom Digi guys. Celcom Digi. Di mana kita pergi ada Celcom, ada Digi.
ada Celcom Digi, di situlah ada Tonewall. Faham? Tapi kalau kawasan tu tak ada Celcom Digi, maka dia akan gunakan coverage Digi. Okey? Tonewall tak ada coverage kawan-kawan. Tonewall tak ada coverage. Tonewall menggunakan coverage Celcom Digi. Ataupun kalau tak ada Celcom Digi kat situ, dia akan guna Digi. Dan kalau nak top up, boleh top up dekat mana-mana saja. Boleh je korang nak top up dekat kedai ke, internet banking ke, nak top up dekat e-wallet Touch and Go ke, boleh. Top up Digi. Janganlah pergi kedai, pergi cakap top up Tonewall, memang tak ada. Okey, ni korang kena faham, ni basic. Okey, tapi kita cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, top up dekat dalam apps Tonewall. Sebab kalau top up dekat apps Tonewall, dapat cashback. Kalau top up dekat luar, tak dapat cashback. Yang dapat cashback siapa? Orang tua dapat cashback. Yang jual top up kat luar tu dapat cashback. Okey. Jadi top up dekat apps dapat cashback. Top up dekat apps pun sama je. Korang top up melalui internet banking juga. Cuma kena top up melalui apps Tonewall. Okey. Yang keempat, Tonewall pun ada plan data dia yang tersendiri. Plan data dia bermula 150 gig sampai 800 gig. Tonewall pun dia support 4G, 5G, dua-dua dia support guys. Dua-dua dia support. Okey. Kalau line korang tu 5G, dia akan keluar lah 5G. Contoh macam saya ni. Tuan-tuan tengok ni. Saya tunjuk. Nampak tak? Dia tulis apa tu? 5G. Okay? Dia tulis 5G. Nampak tak? Sekejap, saya cuba zoom. Kalau ni 4G kan. Kalau line tiba-tiba ada 5G, 5G lah. Dia tukar-tukar. Dia tengok kawasan tu. Macam saya tadi 5G. Tiba-tiba dia tukar 4G+. Dia 4G dengan 5G, dua-dua dia support je. Kalau ada kawasan korang tu 5G dan device korang tu support 5G, dia automatik, dia jadilah 5G. Okay. Next. Alright, next yang seterusnya, singkat Tonewall ni pun boleh kekalkan nombor lama. Ramai orang ingat singkat Tonewall ni, orang kata postpaid boleh kekalkan nombor lama tak? Postpaid pun boleh je kekalkan nombor lama. Tak ada masalah. Dia postpaid ke, dia prepaid ke, dia boleh kekalkan nombor lama. Nak pakai nombor baru pun boleh. Kalau dia nak pakai nombor baru, dia boleh pilih 4 digit yang terakhir. Nak kekalkan nombor lama dengan nak daftar nombor baru, SIM card dia bukan berbeza guys. SIM card dia sama je. Sama je SIM card dia. Sama je SIM card dia. Masa nak aktifkan SIM card tu nanti, masa pelanggan aktifkan SIM card, pelanggan masa aktifkan SIM card tu lah boleh pilih. Nak kekal nombor lama ke nak pakai nombor baru. Macam tu lah cara ni. Okey tuan-tuan. Kalau nak nombor baru, boleh pilih 4 digit akhir lah yang dia suka. Okey? Macam tu. Dan orang yang bukan warga negara juga boleh pakai Tonewall. Kan ramai orang dia confuse. Kalau orang tu bukan warga negara, dapat tak semua kelebihan? Dapat je, tak ada masalah. Dapat. Asalkan daftar pakai pasport lah. Dia tak boleh lah pendatang haram tanpa izin, tak boleh lah. Okey. Satu IC boleh daftar 5 SIM card Tonewall. Contohlah anak-anak dia masih kecil, belum ada IC, boleh pakai IC dia. Sebab satu SIM card, satu IC boleh daftar 5 SIM card. Contoh dia nak pakai untuk modem, nak pakai untuk tablet, nak pakai untuk iPhone kedua, nak pakai IC yang sama, boleh je, tak ada masalah. Okey, satu IC boleh daftar 5 SIM card. Cuma perlindungan takaful dia tak akan bertambah lah, dia akan kekal je. Tak adalah kalau korang pakai SIM card untuk 5 IC, takaful dia bertambah. Berdouble-double tak ada, dia kekal aja. Dia akan ikut mana SIM card, mana takaful yang aktif dan mana yang paling tinggi coverage dia. Contoh korang pakai 2 SIM card. Satu SIM card Lite, satu SIM card Biz. Dia akan ikut coverage SIM card Biz sebab SIM card Biz takaful dia 50,000. Clear guys? Clear. Kalau clear cuba komen 2. Settle dah slide yang pertama. Kita ada 5 je slide. Okey. Tonewall punya plan data begini. Okey. Tonewall punya plan data ni tak adalah korang susah sangat nak ingat. Kadang-kadang ada sebagian telco, ada plan data untuk budak, ada plan data untuk orang tua, ada plan data untuk ini, ada plan data untuk certain ini. Dia tak ada. Untuk modem tak ada. Tonewall ni plan data dia sebenarnya macam-macam juga plan data dia. Cuma korang ingat 3 je. 35, 50, 60. Ingat? Ingat 35, 50, 60. Plan 35 150 gig. Plan RM50 300 gig. Plan 60 500 gig. Pakai 35 dulu. Kalau 150 gig rasa tak cukup, ambil yang plan 50 pula bulan depan. Double data dia daripada 35. Kalau rasa 300 gig tak cukup, dah pakai, tambah RM10 je. RM60 bayar sebulan. Dah dapat 500 gig. Saya nak bagi tahu lah, kebanyakannya orang, dia tak tahu pun berapa data dia guna sebulan. Mostly tak tahu pun. Tak check pun data usage. Tapi,
berdasarkan daripada CEO Celcom Digi, purata guna data rakyat Malaysia ni antara 30 ke 50 gig sahaja sebulan. 30 ke 50 gig sahaja sebulan. Okey, memang ada orang guna data sampai beratus-ratus gig, ada. Tapi golongan tu adalah golongan minoriti lah. Contoh kalau ada 100 orang, adalah 10 orang yang guna data tu beratus-ratus gig. Tapi yang 10 orang tu lah, kita pandanglah yang 90 orang tu. Janganlah kita pandang yang 10 orang tu. Faham tuan-tuan? Kalau kita jumpa orang yang data dia nak guna yang beribu-ribu gig tu, kita tak payahlah layan dia. Kita fokuslah kepada majoriti orang yang pakai biasa-biasa ni. Faham tuan-tuan tu luar pun data dia boleh hotspot. Okey, coverage dia Celcom Digi. Call unlimited, boleh call mana-mana. Cuma call hotline dan juga call luar negara tidak termasuk dalam unlimited call tu. Okey, tuan-tuan clear. Kalau dia nak call hotline 1,800 nombor dia tu kan, macam tu kan. Dia kena pastikan dia ada kredit ekstra lah, sebab nanti bila dia call, dia akan tolak kredit. Faham tuan-tuan? Tapi kalau call mana-mana telco, call pejabat ke, dia termasuk dalam unlimited call tu. Okey? Janganlah kau dah ambil plan ni, kau pergi call luar negara. Kalau call luar negara, dia akan charge. Jadi pastikan ada kredit ekstra. Okey, clear guys. Kalau clear, cuba komen 3. Cuba komen 3. Okey? Itu senang je. Boleh kekalkan nombor lama. Okey? Alright, next. Saya cerita. Ni slide yang kedua pula. Dia ada 5 slide je. Okey. Okey, slide yang kedua pula. Apa kelebihan bila seseorang tu dia upgrade kepada Tone Wow, guys? Apa kelebihan dia bila seseorang tu dia upgrade kepada Tone Wow? Simple saja. Bila dia upgrade je SIM card dia tu kepada Tone Wow, okay, dia upgrade dia SIM card dia tu kepada Tone Wow, maka dia hanya perlu bayar sama saja. Dia tak perlu bayar lebih pun. Tak ada istilah bila orang tu pakai Celcom dia bayar RM50 sebulan, tiba-tiba dia pakai Tone Wow dia kena bayar RM80. Kalau macam tu tuan-tuan, susahlah kita nak jual. SIM card Tone Wow ni dia sama je. Bayar dia, kita pastikan dia bayar lebih kurang sama. Sama ada dia bayar lagi murah ataupun sama. Okey, dia bayar sama, cuma apa yang Tone Wow ni akan bagi adalah lebih banyak manfaat berbanding dengan dia pakai SIM card sekarang. Kalau dia pakai SIM card sekarang, dia bayar RM60 sebulan. Dia dapat internet call. Tiap-tiap bulan dia bayar RM60. Setahun dia dah habis RM720. 10 tahun dia dah habis RM7,200. Dia hanya dapat guna saja call internet. Tapi Tone Wow, dia tawarkan satu benda kelainan. Yang mana kau bukan saja bayar saja, tapi kau at least kau dapat manfaat lebih lagi. Apa manfaat dia tuan-tuan? Yang pertama, guna singkat Tone Wow akan carumkan kita PA takaful sebanyak 10,000 ataupun 50,000. Bergantung kita pakai singkat apa, kawan-kawan. Kalau tuan-tuan pakai singkat light yang RM10 tu, tuan-tuan punya takaful dia cover sebanyak 10,000. Kalau tuan-tuan pakai singkat BIS, takaful tuan-tuan di cover sebanyak 50,000. Okey? Perlindungan takaful ni, Tone Wow akan carum untuk kita sampai umur kita 75 tahun. Dengan syarat, pastikan kita aktif guna singkat ni. Janganlah kau guna setahun je, lepas tu singkat tu dah mati, kau expect dia akan cover sampai umur 75 tahun. Tak boleh lah. Dia akan cover sampai umur 75 tahun apabila kita aktif guna singkat ni lah, top up setiap bulan. Okey, clear tuan-tuan? Pastikan top up RM30 ke atas setiap bulan pun, okey dah. Tak ada masalah. Okey, clear? Dia macam tu lah konsep dia. Okey, next. Okey, itu kelebihan yang pertama. Dia ada PA takaful. Okey, kelebihan dia yang kedua pula, bantuan hairat kematian sebanyak RM500. Sesiapa yang guna SIM card Tone Wow, jika dia meninggal dunia, maka waris dia akan dapat bantuan hairat sebanyak RM500. Saya terangkan, apa beza PA takaful dengan bantuan hairat? Okey, PA takaful ni, kalau orang tu, dia meninggal dunia ataupun dia cacat kekal disebabkan oleh kemalangan, aksiden. Contoh aksiden kenderaan, waktu dia kerja, aksiden, waktu dia bersukan, dia aksiden, waktu dia tengah kerja, contoh dia tengah buat kerja dekat luar rumah, potong rumput ke pam, terkena batu kat mata, mata buta. Itu kita kategori sebagai aksiden. Bukannya aksiden di kenderaan saja, tidak. Apa-apa saja tapi melibatkan kemalangan lah. Tengah kerja, tiba-tiba mesin terkena jari-jari putus. Itu kemalangan yang melibatkan cacat kekal. Mata buta, hilang telinga, jari tak ada. Faham tuan-tuan? Itu cacat kekal, kemalangan. Kalau dia kemalangan yang menyebabkan dia cacat kekal ataupun dia meninggal dunia, maka dia ataupun waris boleh tuntut pampasan
10,000 ataupun 50,000 daripada Tuan Wang. Faham tuan-tuan? Itulah perlindungan PA Takaful. Dia akan cover sampai umur kita 75 tahun. Hairat kematian pula apabila kita meninggal dunia sahaja. Meninggal dunia tak kira apa sebab. Kalau kita dah meninggal dunia, maka waris boleh tuntut manfaat hairat kematian sebanyak RM500. Okey. Clear tuan-tuan? Ha, memanglah ada orang kata, alah, kalau aku mati baru aku dapat. Memanglah kalau kau mati baru kau dapat. Okey, at least keluarga kau tu bolehlah tuntut 500,000 untuk dia teruskan hidup. Kalau dia pakai singkat lain, jangan cakap 500 tuan-tuan. 50 sen pun tak boleh tuntut. Dia just bagi SMS terima kasih je kerana menggunakan singkat dia. Dia tak bayar kita apa-apa. Tapi sekurang-kurang Tuan Wah ni dia ada bagi kita protection. Nak dapatkan protection ni dekat luar tuan-tuan, kita kena bayar caruman. Tapi dengan Tuan Wah, kita tak payah bayar caruman. Kita pakai je singkat ni. Bayar je macam biasa setiap bulan. Tuan Wah akan terus carumkan untuk kita. Clear? Clear tuan-tuan? Itu. Dan yang seterusnya, bila kita guna singkat Tuan Wah, selama ni kita pakai singkat lain, kita bayar tiap-tiap bulan. Betul, kita bayar tiap-tiap bulan. Contoh, kita bayar RM50 setiap bulan. Setahun dah 600, 10 tahun dah 6,000. Ada tak kita dapat duit balik? Memang kita tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Tak dapat apa-apa, kita bayar je. Tapi dengan Tuan Wow, sekurang-kurangnya, kita dapat balik cashback sehingga 5%. Sehingga 5%. Katakanlah macam saya cerita tadi, kita bayar RM100 sebulan. Setahun kita habis RM1,200. 10 tahun kita dah habis RM12,000. Katakanlah kita habis RM10,000. So at least kalaulah dia habis RM10,000 tu dekat Tuan Wow, sekurang-kurangnya dia dapat balik RM5,000. Dia dapat balik RM500. Faham tak tuan-tuan? Dia dapat balik 5% cashback tu balik. Okey, duit tu dia akan masuk dalam Wow Cash lah. Jadi ini kelebihan yang Tuan Wow bagi. So dengan Tuan Wow ni, kelebihan dia di mana? Dia bayar sama. Tapi bila dia upgrade kepada Tuan Wow, at least dia dapatlah extra manfaat ni. Itulah Tuan Wow. Faham tuan-tuan? Itulah Tuan Wow. Tuan-tuan kena tahu kelebihan dia. Jadi, bila kita nak cerita pada orang ni, kita janganlah terlalu menjual. Lagi-lagi kepada ahli keluarga kita, kawan-kawan. Janganlah terlalu menjual. Kau tak payah jual. Kau arahkan je. Contoh saya cakap dengan bini saya. B. Saya panggil dia B lah contoh kan. B. B. Abang nak you tukar kepada singkat ni B. Okey. B. Jom kita tukarlah sama-sama kepada singkat ni. Dia kata, kenapa nak kena tukar SIM card ni? B, selama ni kita dah bayar dah lama lah SIM card ni. Setiap bulan kita kena bayar RM50. You RM50, I RM50. Sebulan kita habis RM100. Setahun kita dah habis RM1,200. Berapa lama dah kita guna ni? Rasa dah lebih RM10,000 kita habis. Kan? Kita upgrade lah kepada SIM card ni. Jangan cakap tukar. Bila dia cakap tukar, dia seram. Dia cakap kita upgrade lah kepada SIM card ni. Kan? Kalau kita upgrade kepada SIM card ni, at least kan adalah RM10,000. Dapat PA takaful. Anything kalau jadi apa-apa kat you, jadi apa-apa kat I, at least kita boleh tuntut lah dengan company ni RM10,000 PA. Kan? Kalau kita meninggal dunia, kita tak tahu bila kita meninggal dunia, at least adalah RM500 kita dapat. Kan? Kita bayar sama je. Kalau kita bayar RM100 singkat tu, kita bayar RM100 singkat ni, at least kita adalah perlindungan tu. Dan kalau kita pakai singkat ni, bila kita pakai singkat ni, kita bayar bulan-bulan, kita dapat balik cashback 5%. Singkat yang kita pakai ni langsung tak dapat B. Kita pakailah singkat ni, upgrade singkat ni. Tak apa, kita kekalkan je nombor lama. Nombor lama kita kekalkan je. So, kita tak payah bayar lebih. Settle, tuan-tuan. Dia dah tak soal kan dah. Faham tak? Dia tak nampak rugi. Dia nampak benda ni sama je kita kena bayar. Jadi kita dapat lebih. Faham tak, tuan-tuan? Itu cara dia. Kalau tuan-tuan pandai bagi agak arahan, orang tak persoalan kan? So, sebenarnya tak ada sebab dia tak tukar. Dan satu lagi selling point yang terbesar kita. Kita upgrade lah. Alah, RM10 je. Apalah sangat. Faham tak, tuan? Tuan-tuan kena gunakan wording RM10 tu. Alah, RM10 je. Apalah sangat. RM10 je. Kan? Bayar sekali RM10 je. Dah, settle. Daripada RM10 kau pergi habis kat kedai kopi ke apa, RM10, baik kau pakai. Lepas tu kalau kita nak lagi best, kita tambah satu lagi wording. At least nanti kalau you pakai singkat ni, kan, company tu dia bayar I royalty tau. Dia bayar I commission tau. So at least you bayar bulan-bulan, company tu ada bayar I commission. Sebab I dah bawa dia, I dah perkenalkan you pakai singkat ni. Dia akan bayar I commission semua hidup. At least kita ada duit lah sikit. Dah, settle guys. Settle. Ini bang, saya nak tahu abang pakai singkat apa bang? Berapa?
Ngarut lah ahli keluarga. Kau suruh je lah dia pakai. Tak payah jual. Faham tuan-tuan? Sebab tu beli singkat Isra. Okey. Dan singkat ni boleh jana pendapatan bila kita kenalkan kepada orang lain. Konsep dia senang je. Bila kita guna singkat ni, kita kenalkan kepada orang lain, Tuan Wow akan berterima kasih kepada kita atas jasa kita perkenalkan pelanggan baru kepada dia. Jadi dia akan bayar kita komisen daripada top up mereka. Bila mereka top up, company akan bayar kita komisen. Selagi mana dia top up, selagi tu company Tuan Wah akan terus bayar kita komisen sebagai tanda terima kasih. Tuan-tuan, selama ni tuan-tuan, kita sibuk pergi cari telco-telco kat luar sana, kita compare mana yang paling murah. Lala kita ajak semua keluarga kita, anak-anak kita pakailah package SIM card tu. 1 sen pun dia tak bayar tuan-tuan. Bertahun-tahun kita bayar. 1 sen pun dia tak bayar. Kau pergi tukar balik semua ahli keluarga kau kepada Tuan Wah. Okay? At least kita dibayar. Faham tuan-tuan? Itu konsep dia. Okay? Okay. Ia jadi satu sumber income pencen kepada kita dan boleh diwarisi. Selagi mana dia pakai, selagi itu kita terus dapat. Dan kalau kita dah tak buat pun, income kita terus dapat. Bayar sama, tapi dapat manfaat lebih. Okay, next. Yang ketiga pula slide. Dia 5 slide aja. Okay, slide yang ketiga. Boleh kita teruskan Kalau boleh, cuba komen 2. Cuba komen 2. Ramai orang hari ni. Sampai dah full lah. Okay, cuba komen 2. Boleh? Okay, next. Kita fahamkan Okay, tadi saya dah cerita pasal kelebihan. Sekarang ni saya cerita pula macam mana singkat ni boleh bagi kita duit. Okay, dengar. Kerja kita guna je singkat ni. Lepas tu kita kenalkan singkat ni kepada orang lain. Jadi bila kita kenalkan singkat ni kepada orang lain, Tuan Wow akan bayar kita 2 bonus. Dia akan bayar kita 2 bonus, guys. Okay, 2 bonus dia bayar kita. Bonus yang pertama, nama dia bonus fast track. Bonus fast track. Bonus fast track ni adalah bonus di mana bila kita dah perkenalkan kepada orang tu singkat Tuan Wow, singkat RM10 kan. Bila dia aktifkan saja singkat tu, kita dapat bonus fast track. Bonus fast track tu kita dapat RM5. Kalau kita perkenalkan dia singkat light yang RM10 tu, dia aktifkan saja kita dapat RM5. Bila kita perkenalkan singkat BIS yang singkat RM128 tu, singkat BIS kepada orang tu aktifkan saja singkat BIS tu, kita dapat RM50 kawan-kawan. Okey, itu seorang. Bayangkan ada 10 orang yang aktifkan singkat BIS, maka easy money kita dapat RM500. Seorang 50, 10 orang singkat BIS, kita dapat RM500. Faham? Itu bonus fast track. Okey, bonus fast track. Bonus ni dia akan bayar kita pada 10 hari bulan ataupun 30 hari bulan. Bergantung orang tu aktifkan singkat tu bila. Kalau dia aktifkan antara 1 hingga 15 hari bulan, maka kita akan dapat bonus fast track tu pada 30 hari bulan. Bulan yang sama tak? Pada hujung bulan tu kita akan dapat. Dia akan masuk dalam akaun bank kita. Okey, tak payah withdraw. Dia automatic masuk. 30 hari bulan je dia akan masuk. Kalau pelanggan tu, mana-mana pelanggan yang aktifkan singkat antara 16 hari bulan sampai 30 hari bulan, guys. Sampai 30 hari bulan. Okey. Kita akan dapat bonus fast track itu pada 10 hari bulan, bulan berikutnya. Clear tuan-tuan? 10 hari bulan, bulan berikutnya. Jadi itu untuk pelanggan yang aktifkan singkat antara 16 hingga 30 hari bulan. Kita akan dapat bulan depan 10 hari bulan bonus fast track ni. Clear tuan-tuan Kalau clear, cuba komen 5. Itu bonus yang pertama. Bonus yang kedua pula adalah bonus commission top up. Commission top up. Bonus commission top up ni pula adalah bonus di mana apabila mereka ni top up, kita dapat pula bayaran komisen daripada Tuan Wah. Okey, kat sini saya nak clear. Ramai orang tanya soalan ni. Kalau saya pakai Lite, lepas tu saya perkenalkan orang tu singkat BIS, saya dapat tak RM50 sebab saya pakai Lite? Jawapan dia, dapat tuan-tuan. Kita punya bonus fast track tetap sama walaupun kita pakai singkat Lite. Orang tu daftar Lite aja kita dapat RM5. Orang tu daftar BIS saja kita dapat RM50. Confirm. Tak kisah kita pakai singkat apa. Tapi kalau dia aktifkan singkat BIS, RM50 tangan kita. Faham? Cuma bonus commission top up saja berbeza. Bonus commission top up ni dia bergantung kita pakai singkat apa kawan-kawan. Kalau kita dipakai singkat BIS, maka pelanggan kita bila dia top up, kita akan dapat komisen sebanyak 14%, iaitu 5% tier 1, 2% tier 2, 7% tier 3. Clear? Tak kisahlah dia pakai singkat BIS ke, pelanggan kita pakai singkat Lite ke, kita punya komisen maksimum ini saja. 14% total. 5 campur 2 campur 7, 14% total.
Sebab apa kita dapat 14% saja walaupun orang tu pakai singkat bis? Sebab kita pakai singkat light. Commission top up kita berdasarkan daripada kita pakai singkat apa. Tapi kalau kita pakai singkat bis, kawan-kawan, tak kisah pelanggan kita tu pakai singkat light ke, pakai singkat bis ke, bila dia top up, commission kita akan dapat sehingga 26%. Nampak? 10% tier 1, 3% tier 2, 13% tier 3. That's why kita kalau boleh semua ni dalam ni pakai singkat bis. Sebab bila kita pakai singkat bis, peratus commission kita 26%. Kalau kita pakai light, 14% je. 26% tu dua kali ganda lagi banyak daripada light. So kalau korang betul-betul nak buat duit dalam bisnes ni, korang sepatutnya dah pakai bis. Saya dah pakai light. Masih sempat ke saya nak upgrade bis? Boleh je, tak ada masalah. Korang boleh je upgrade kepada bis. Cara dia, korang buka X My Wow, pergi dekat bahagian bisnes, dekat situ dia ada tulis upgrade rank. Korang bayarlah dekat situ. Tak silap saya RM100 kena bayar untuk upgrade kepada bis. Bayar sekali je. Lepas tu korang akan kekal kepada bis sampai bila-bila. Okey. Dan yang ketiga, insentif daripada tim. Insentif daripada tim. Cuma saya nak beritahu sedikitlah. Kita ada satu lagi insentif. Insentif dia, nama dia adalah insentif Infinity. Bonus Infinity. Bonus Infinity ni adalah bermaksud bonus yang kita dapat bila kita berjaya upgrade rank. Kita akan dapat commission tu bukan sampai tier 3 saja. Kita boleh dapat sampai lantai pun boleh. Tapi dengan syarat, kita kena capai commission pada jumlah yang tertentu. Mari sini, saya tunjukkan kepada tuan-tuan lah. Supaya tuan-tuan nampak. Okey. Sekejap. Saya tunjukkan. Sorry, yang ini saya lupa pula nak masukkan dekat dalam slide. Tapi saya rasa benda ni penting lah. Benda ni boleh jadi satu apa ni kita panggil semangat untuk tuan-tuan supaya tuan-tuan kejar lah benda ni. Okey. Alright. Tuan-tuan tengok dekat sini. Ni dia. Okey. Tuan-tuan nampak dekat sini. Bila anda dekat bis, anda punya commission ni 10%, 3%, 13%. Tapi sebenarnya, kita boleh dapat commission lebih daripada ni sebenarnya. Okey. Kalau kita buat bisnes ni, kita daftar lebih ramai pelanggan dan mereka top up banyak, satu masa pelanggan kita top up banyak dan kita punya commission top up tu cecah RM200. Maka bila kita cecah RM200, kita akan dinaikkan pangkat. Daripada bis, kita akan naik kepada junior center, kawan-kawan. So, bila kita dah naik kepada junior center ni, kita akan ditambah komisen sebanyak 1% untuk setiap tier ni. 10% jadi 11. 3% jadi 4. 13% jadi 14. Faham, tuan-tuan? Faham? Kalau faham, cuba komen 5. Dan ramai orang tanya, dia sampai tier 3 je ke? Kalau bawah-bawah tu dia berkembang, beranak pinak, kita dapat tak? Kalau tuan-tuan pakai bis, memang tuan-tuan tak dapat apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan dah upgrade kepada junior center, dekat tier 4 sampai bawah-bawah ni, tuan-tuan akan dapat 1%. Maknanya, kalau ada bawah-bawah tu di bawah rangkaian tuan-tuan yang top up, maka 1% tuan-tuan punya commission. Faham? Clear? Kalau tuan-tuan punya commission naik lagi kepada 500, tuan-tuan akan upgrade lagi pangkat kepada service center. Di ibarat ni macam pangkat kerja lah. Ini korang kerja biasa. Ini dah jadi supervisor. Ini dah jadi manager. Macam tu lah kan. So, bila dah service center, korang punya commission dia akan naik lagi. Jadi 12.5, 5.5, 15.5. Maknanya tier 1, 2, 3 ni pun naik. Tier 4 sampai lantai ni pun tuan-tuan dapat 2.5%. Mana-mana rangkaian tuan-tuan yang berkembang beranak pinak bawah tu, semua tuan-tuan dapat override commission 2.5%. Dan kalau commission kita berjaya sampai 3,000, maka kita akan dapat commission sebanyak 15% tier 1, 8% tier 2 dan 18% tier 3. So, tier 4 sampai lantai, semua kita dapat 5%. Kalau tuan-tuan kira, tier 1 sampai tier 3, total commission kita dapat kat sini adalah sebanyak 41%, tuan-tuan. Sebab itu, korang boleh kaya. Faham? Sebab tu kita boleh dapat duit banyak. Sebab tu commission saya besar. Faham? Sebab saya branch. Sebab saya branch. Tuan-tuan tengok dekat sini. Nampak ranking saya? Ranking saya, branch. Okay? Nampak? Branch. Nampak dia tulis tu? Branch. Branch center. Sebab tu income saya besar. Sekali orang top up, 38,000 saya punya commission. Sekali orang top up, 39,000. Sekali orang top up, 38,000. Sekali orang top up, 40,000. Commission saya dapat. Macam itulah lebih kurang dia punya commission dia. Faham? Jadi, korang jadikan naik upgrade ni sebagai satu target untuk korang
capai. Dulu masa saya buat bisnes ni, saya memang nak target nak naik junior center, nak naik service center. So korang target lah komisen tu capai 200. Bila korang dah naik kepada junior center ataupun service center, pangkat tu akan kekal sampai bila-bila. Walaupun komisen korang drop. Faham? Jadi kena usaha capai ranking tu supaya korang dapat peratus komisen tu lebih besar. Dan bonus, itu bonus yang ketiga. Bonus yang keempat adalah bonus daripada tim. Kita juga ada bagi insentif bulanan daripada tim seperti SIM card, cash dan gold bar. Cuma insentif daripada tim ni bukan insentif daripada Tone Wow, tuan-tuan. Bukan. Ini insentif daripada tim. Saja-saja je. Macam contoh tim saya ada bagi insentif. Siapa yang daftar pelanggan, kita akan bagilah gold bar, SIM card ataupun cash. Nanti saya akan cerita detail lah. Okey, sekarang saya tunjukkan. Ini adalah dua bonus yang daripada Tone Wow. Okey, saya recap balik. Singkat live, harga dia RM10. Dalam singkat tu ada 2 gig data. Call unlimited, ada takaful kemalangan RM10,000. Cover sampai umur 75 tahun. Kalau singkat yang BIS 128, dia dah ada terus plan FU60. Dia dah siap-siap percuma FU60 untuk bulan pertama. Jadi orang tu bila dia aktifkan saja, dia dah ada 500 gig unlimited call untuk boleh guna 30 hari. Kalau light, nak atau tak nak, dia kena top up juga tu. Dia aktifkan singkat, dia kena top up. Okey, itu je beza light. Light dia kena top up langgan plan sendiri. Kalau BIS, dia dah ada percuma dah. Plan FU60 untuk bulan pertama. Bulan depan baru dia top up. Suka hati dia nak pilih plan apa-apa pun, tak kisah. Okey, dan takaful dia daripada RM10,000 dia naik kepada RM50,000. Dan dia juga ada insurans nyawa sebanyak RM4,000. Dua-dua ada khairat kematian RM500. Okey. Yang ini beza komisen dia. Kalau light, pelanggan daftar je singkat light, kita dapat RM5. Kalau BIS, RM50. Dan komisen top up, jika kita pakai singkat light, inilah komisen top up kita dapat. 14%. Kalau BIS, 26%. Kalau junior center, 29%. Kalau service center, 33.5%. Kalau branch center, 41%. Okey, saya sampai dah hafal lah. Okey, ini adalah insentif bulanan daripada tim saya lah, sebagai contoh kan. Ini hanya untuk tim saya. Siapa yang daftar 5 ahli, pada mana-mana bulan dapat 3 singkat percuma. Dengan syarat kena ada 3 orang kekal nombor lama. Siapa yang daftar 10 ahli, akan dapat 5 singkat percuma dan juga cash RM100. Dengan syarat ada 5 orang kekal nombor lama. Siapa yang daftar 20 orang ahli, akan dapat 1 unit gold bar dan cash 100. Dengan syarat ada 10 orang kekal nombor lama. Insentif ni saya buat setiap bulan. Kalau tiap-tiap bulan dia daftar 20, tiap-tiap bulan lah dia dapat gold bar. Faham tuan-tuan? Kenapa saya buat insentif ni? Jawapan dia senang je. Saya nak galakkan semua orang konsisten buat pendaftaran. Tak nak hari ni je semangat. Bulan depan hilang. Saya nak tiap-tiap bulan dia boleh claim. Supaya tiap-tiap bulan dia konsisten buat pendaftaran. Okey, clear? Okey, next. Boleh tak saya cerita macam mana korang nak start bisnes ni dengan betul? Tadi saya dah cerita bonus dah. Bonus Tone Wow ada 4. Bonus Tone Wow ada 3. Fast track, commission top up dengan insentif yang center, infinity tu. Kita ada insentif daripada tim satu lagi. So total 4. Sekarang cara macam mana nak bermula pula. Okey, dengar baik-baik. Macam mana korang nak start? Yang pertama, korang pergi join Kickstart Training. Siapa dekat sini yang belum lagi join Kickstart Training? Kalau belum join lagi, memang kesian. Pergi join Kickstart Training. Macam mana nak join Kickstart Training? Sangat mudah. bijakbuatduit.com/kickstart. Link dia cukup senang untuk tuan-tuan nak type. bijakbuatduit.com/kickstart. Korang pergi daftar. Isi nama, nombor ID, nombor WhatsApp, email. Klik daftar. Nanti tuan-tuan akan dapat link untuk join Kickstart Training ni dekat WhatsApp. Dia ada 2 sesi. Pukul 3 petang dengan pukul 9 malam. Siapa yang dah join Kickstart Training? Cuba komen dah. Saya nak tengok ramai yang tak dah join. Kenapa kena join Kickstart Training? Senang aja. Dalam Kickstart Training ni kawan-kawan, masa ni lah korang akan belajar macam mana cara nak mulakan bisnes ni. Tuan-tuan dan puan-puan akan belajar macam mana cara nak daftarkan pelanggan. Macam mana cara nak update akaun bank. Macam mana proses kekal nombor lama. Macam mana nak cerita pada ahli keluarga. 4 benda ni penting. Dan macam mana nak upgrade singkat. Okey. Tuan-tuan kena tahu macam mana cara nak daftarkan pelanggan. Kalau tak tahu nak daftarkan pelanggan, habis lah. Kan, korang kena tahu nak daftarkan pelanggan tu macam mana. Dia ada dalam channel Telegram. Boleh baca je dekat situ. Dia dah ada step.
Nak daftar ni senang je, 3 minit je dia boleh daftar. Okey, kalau pelanggan tu jauh macam mana? Korang hanya perlu hantar link referral korang je pada dia. Lepas tu dia boleh aktifkan SIM card tu sendiri. So walaupun jauh, tak payah jumpa. Dia boleh aktifkan sendiri. Korang hanya perlu bagi link referral saja. Macam mana nak belajar? Dalam Kickstart Training. Ada dalam channel Telegram dia bagi, kita dah bagi dah ayat-ayat dia macam ni. Tuan-tuan kena update account bank. Kalau tuan-tuan tak update account bank, macam mana commission nak masuk? Okey, kena update. Ada dalam channel Kickstart Training, channel Telegram tu. Okey, hai jangan conteng-conteng, hai. Tepuk sekarang. Oh tahu. Ini nak kena off ni. Okey. Yang ketiga, korang kena tahu proses kekal nombor lama. Mesti ada customer yang nak kekal nombor lama. So, korang kena tahu proses dia. Bila dia dah daftar, dia akan dapat SMS, kena reply SMS dengan betul. Lepas tu esok baru signal tak ada, baru boleh pakai turn wang. Dia macam tu. So, korang kena tahu flow dia. Jadi, semuanya ada dalam Kickstart Training. Dia dah bagi satu channel Telegram. Korang kena study channel Telegram tu. Anggaplah dia macam kitab. Korang kena baca berulang kali, baru korang faham. Once korang dah tahu update account bank, dah tahu daftarkan orang, dah tahu proses kekal nombor lama, dah tahu macam mana nak cerita, insyaAllah dah boleh buat dah bisnes ni. Itu pertama. Yang kedua, next, selepas dah join Kickstart Training, beli singkat ekstra. Kena beli singkat ekstra. Kena beli. Kalau tuan-tuan tak beli, maka tuan-tuan tak akan start punya bisnes ni. Confirm, tak akan start punya. Kalau singkat RM10 pun korang tak boleh nak labur duit, beli 2-3 keping, memang korang takkan start punya. Percayalah kata saya. Sebab itulah, macam mana nak bermula selepas dah join training, dah belajar, korang kena mulakan tindakan. Tindakan yang pertama, yang paling mudah adalah beli singkat ekstra dulu. Bila dah beli, dah keluar duit, baru korang akan datang komitmen tu untuk nak cerita pada orang. Selagi tak beli, memang berat dalam mulut nak cerita. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu kena beli. Belilah 5 keping, 10 keping, 1 keping RM10 je. Okay. Kalau orang tu nak SIM card BIS, tuan-tuan boleh upgrade SIM card RM10 tu kepada BIS. Tak ada masalah. Boleh upgrade dekat dalam app saja. Dalam channel Telegram, Kickstart Training tu kita dah ajar dah cara dia. Okey tuan-tuan. Beli SIM card ekstra, daftarkan kenalan. Okey. Dan yang seterusnya, bila dah beli SIM card ekstra, baru tuan-tuan join VIP training. Orang yang beli SIM card ekstra sahaja yang akan dapat join VIP training. VIP training ni syarat dia kena beli SIM card ekstra. So once tuan-tuan dah join VIP training, baru tuan-tuan akan belajar macam mana cara nak kembangkan pula rangkaian tuan-tuan. Sebab dalam bisnes ni kita tak boleh buat seorang. Kalau kita buat seorang, income kita kecil. Kalau rangkaian kita berkembang, baru income kita besar. Nak kembangkan rangkaian ni, kita tak guna dah cara tradisional, dah tak guna dah cara konvensional, tradisional, cara 10 tahun yang lepas, MLM punya style, kita dah tak buat dah cara tu. Sekarang ni kita menggunakan cara terkini, guna ekosistem. Kita ada webinar, kita ada Kickstart Training. Tuan-tuan nak bagi penerangan kepada prospek untuk bagi penerangan kepada dia. Tuan-tuan nak bawa prospek tu untuk, tuan-tuan nak tegangkan kepada prospek tu, bawa dia ke webinar. Tuan-tuan nak dah dapat ejen, tuan-tuan nak guide dia macam mana nak mulakan bisnes, tuan-tuan bawa dia ke Kickstart Training. Kita ada 2 sistem, 2 training, 2 webinar lah, 2 platform. Platform. Tuan-tuan nak bagi penerangan dekat prospek, bawa dia ke webinar. Tuan-tuan nak guide ejen tuan-tuan, bawa dia ke Kickstart Training. Inilah 2 platform yang akan kembangkan rangkaian tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dah tak payah closing. Dalam bisnes ni dah tak payah closing. Closing bukan kerja kita tuan-tuan. Kerja kita hanya iklan saja, dapatkan prospek. Tak kisahlah tuan-tuan iklan nak guna cara apa pun. Tuan-tuan nak iklan cakap bisnes RM10 boleh dapat income tiap-tiap bulan, siapa berminat? Tak kisah. Tuan-tuan nak sebut nama Tun Wow, tak nak sebut nama Tun Wow. Nak letak nama Tun Wow, nak letak nama Selcom Digi, nak letak nama Tun Wow, nak letak nama Tongking, silakan. Benda tu tak penting. Yang penting tuan-tuan buat marketing yang boleh tarik minat orang untuk dia nak tahu bisnes apa ni. Selebihnya untuk penerangan, tuan-tuan bawa ke webinar. Faham tuan-tuan? Biar dia dengar speaker yang bercerita dekat webinar tu. Tuan-tuan tak payah susah-susah. Income tuan-tuan kecil lagi. Tuan-tuan tak ada benda yang tuan-tuan boleh buktikan. Biar speaker yang tunjuk bukti dekat dia. So, bila dia dah dengar, biar dia nilaikan sendiri. Dia nak buat ke tak nak buat. Kalau dia tak nak buat, esok tuan-tuan bawa lagi prospek yang baru masuk webinar. Itu je kerja tuan-tuan hari-hari. Faham? Kalau faham, cuba komen 5. Jadi kerja tuan-tuan ni marketing dapatkan lead saja, dapatkan prospek saja.
Selebihnya daripada sudut closing, bagi ke webinar. Biar dia nilaikan sendiri. Kita tak payah paksa. Kalau kita paksa dia tak buat pun tak jadi. Biar dia dengar, kalau dia berminat, dia akan hubungi kita untuk dia dapatkan singkat. Dia tak hubungi kita pun tak apa. Terus tambahkan prospek masuk webinar. Biasanya rate dia 10 orang kita bawa masuk webinar, satu orang mesti close. Okay, clear. Macam mana nak dapatkan link webinar? That's why tuan-tuan kena pergi join VIP training. So, mulakan dengan join Kickstart. Next, beli singkat ekstra. Daftarkan ahli keluarga singkat tu. Kemudian, dapat join VIP training, dapat link webinar. Mulakan proses recruitment. Okay. Singkat ekstra yang tuan-tuan dah beli tu, daftarkan je kenalan terdekat. Ingat, jangan menjual, tuan-tuan. Bagi arahan je suruh dia pakai. Okay. Itu dia. So, roadmap. Macam mana tuan-tuan nak capai income 5 figure sebulan? Income pencen 4-5 angka sebulan. Siapa tak seronok, tuan-tuan? Satu bulan masuk 3,000, masuk 5,000 sebulan macam pencen. Tak payah kerja, tapi tiap-tiap bulan masuk. Minta maaf guys, saya punya bateri kamera dah habis. Bateri kamera dah habis. Masa ni lah dia buat hal. Jadi saya tengok sekejap, ada tak saya bateri ekstra. Kalau ada, rezeki korang. Kalau tak ada, korang tak bolehlah tengok muka saya yang kacak ni. Sekejap Okey, rasanya macam ada. Sekejap. Bagi saya masa 1 minit. Saya tukar sekejap bateri dia. Cuma saya iklan sekali lagi. Okey, saya tunjukkan dekat slide ni. Korang layan dia slide saya ni. Okey, jadi apa dua fokus utama? Macam mana korang nak cipta income 5 angka sebulan? Macam saya cakap tadi. Macam mana cara tuan-tuan nak mulakan bisnes? Yang pertama, join Kickstart Training. Yang kedua, beli singkat ekstra. Yang ketiga, dah beli singkat ekstra tu, pergi gunakan singkat ekstra tu, kau pergi je daftarkan kenalan-kenalan, family dan sebagainya. Point dia adalah, kita kena upgrade singkat. Kita jangan terus pakai singkat yang lama, terus bayar setiap bulan. Rugi. Kita upgrade. At least kita bayar yang sama, kita dapat manfaat lebih. Itu je point dia. Selepas itu, bila dah beli singkat ekstra, pergi join VIP training. Bila dah join VIP training, tuan-tuan akan diberikan link webinar tuan-tuan. Itulah masanya untuk tuan-tuan bawa prospek masukkan mereka ke webinar. Kerja tuan-tuan iklan saja. Macam mana cara nak iklan? Kita dah ajar dalam VIP training, tuan-tuan tinggal buat saja. Okey. Itulah teknik dia. So fokus utama, bila tuan-tuan dah selesai daftarkan semua ahli keluarga, tuan-tuan dah ada pengalaman. Kenapa kita suruh daftarkan ahli keluarga? Supaya kita nak tuan-tuan ada pengalaman macam mana cara nak daftarkan orang. Macam mana proses kekal nombor lama. Bila tuan-tuan dah ada pengalaman tu, maka baru tuan-tuan boleh target cold market orang-orang yang tak kenal ni. Ini daftarkan orang tak pernah lagi. Lepas tu tuan-tuan nak buat benda-benda yang lagi susah. Memang payahlah. Okay. So, apa yang tuan-tuan perlu buat, macam saya cakap, kerja tuan-tuan. Alamak. Belum buka lagi kamera pula. Sekejap Kamera ni dah ada. Oops, sekejap. Connect USB. Okay. Okay, nampak video saya Okay. Terus. Saya teruskan. Okay, so bila tuan-tuan dah daftarkan orang, dah join Kickstart Training, tuan-tuan dah dapat link webinar. So, sebenarnya fokus utama tuan-tuan adalah fokus utama tuan-tuan, kejap. Okay. Fokus utama kita, bila kita dah dapat link webinar adalah lengkapkan 100 pendaftaran. Menggunakan 100% ekosistem. Kat sini saya nak bagi tahu. Kalau tuan-tuan nak dapatkan income 5 angka sebulan, tuan-tuan nak dapatkan income 10,000 sebulan, 8,000 sebulan. Macam income pencen. Macam income macam ni, contoh saya tunjuk. Tuan-tuan nak dapatkan income sebulan 40,000. Sebulan 38,000. Sebulan 39,000. Macam ni, satu bulan macam ni. Tuan-tuan nak dapat income macam ni, nak dapat income 5 figure, at least tuan-tuan kena daftar 100 orang sebulan. Kena lengkapkan 100 orang pendaftaran. Dia tak boleh daftar 10, 20, tak boleh. Kalau 10, 20 tu lepas duit top up je. Okay. Jadi ingat, nak dapat income 4, 5 figure, rahsia dia daftar 100 orang.
Okey, dan gunakan 100% ekosistem yang kita sediakan. Maksudnya dekat sini, bila tuan-tuan nak closing orang, pastikan closing melalui webinar. Supaya apa tuan-tuan? Supaya bila dia dah dengar, dia nak singkat, dia tu confirm nak buat bisnes. Bila dia nak buat bisnes, dia akan kembangkan rangkaian tuan-tuan. Tapi macam mana menyebabkan dia kembangkan rangkaian tuan-tuan? Pertama sekali, dia kena tahu macam mana cara nak mulakan bisnes ni. That's why setiap ejen baru, tuan-tuan kena bawa dia pergi ke Kickstart Training. Supaya dia tahu macam mana nak mulakan bisnes. Bila dia tahu nak mulakan bisnes macam mana, secara automatik, rangkaian tuan-tuan akan berkembang. Bila dia join Kickstart Training, dia akan beli singkat ekstra. Rangkaian tuan-tuan akan berkembang. Sebab itulah saya kata, tuan-tuan kena lengkapkan 100 pendaftaran dengan menggunakan 100% ekosistem kita sediakan. Kalau tuan-tuan buat cara kaedah sendiri, tak menggunakan platform-platform kita bagi tu, maka daftar 1,000 orang pun belum tentu lagi. Income 5 figure. So, inilah tekniknya macam mana tuan-tuan nak berkembang dengan cepat. Okey. So, 100 pendaftaran dengan menggunakan ekosistem. Dan yang kedua, kerja tuan-tuan sekarang yang paling utama adalah buat marketing saja. Bila kita dah ada ekosistem ni, webinar dah ada, Kickstart dah ada, tuan-tuan dah tak perlu nak buat kerja penerangan. Tuan-tuan dah tak payah buat nak kerja ajar-ajar ejen ni. Tuan-tuan dah ada, tuan-tuan dah leveragekan kerja tu kepada webinar dan dengan Kickstart Training. So, apa kerja utama tuan-tuan sekarang? Bila webinar dengan Kickstart Training dah ambil alih kerja, sebahagian kerja tuan-tuan. So, kerja utama kita adalah buat marketing saja. Iklan saja. Iklan, 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 iklan. Fokus tuan-tuan buat iklan, buat marketing sampai tuan-tuan jumpa formula macam mana tuan-tuan nak dapatkan leads ataupun prospek setiap hari tanpa gagal. Faham? Tuan-tuan buatlah pelbagai kaedah marketing pun. Tuan-tuan pergi jadi cerita-cerita dengan orang. Mungkin tuan-tuan ada buat bisnes lain. Sambil-sambil tuan-tuan pergi borak dengan orang, dapat leads, dapat prospek. Ataupun tuan-tuan memang ada buat bisnes lain, ada buat marketing, tuan-tuan boleh dapat leads, silakan. Tuan-tuan pandai buat ads, tuan-tuan dapat leads, silakan. Tuan-tuan ada TikTok, tuan-tuan buat live, tuan-tuan boleh dapat prospek, silakan. Pandai buat story, pandai post-post story, silakan. Yang penting, tuan-tuan buat satu teknik iklan yang tuan-tuan buat tu, sampai membuatkan hari-hari mesti boleh dapat prospek. So, bila hari-hari tuan-tuan boleh dapat prospek, maksudnya hari-hari tuan-tuan boleh bawa mereka pergi ke webinar. Hari ini tuan-tuan bawa 3 orang masuk webinar. 1 orang pun tak berminat. Esok tuan-tuan boleh bawa 5 orang. 5 orang, 1 minat, 1 beli singkat. Esok tuan-tuan bawa lagi 5 orang. Sebab itulah tuan-tuan kena fokus buat marketing saja supaya hari-hari tuan-tuan boleh dapat prospek bawa masuk webinar. Kalau tuan-tuan jumpa formula tu, maka tuan-tuan akan lengkapkan 100 pendaftaran tu easy peasy je. Bukan saya suruh daftarkan 100 orang tu esok. Bukan saya suruh lengkapkan 100 pendaftaran tu bulan depan. That's why saya punya word, saya kata lengkapkan 100 pendaftaran. Bukan saya suruh cakap daftar 100 orang. Bukan. Saya cakap lengkapkan 100 pendaftaran. Maknanya, dia perlukan masa. Bergantung berapa lama tuan-tuan nak. Kalau tuan-tuan nak capai income 5 figure dalam masa setahun, maka sebulan tuan-tuan kena daftar 8 ke 9 orang lah. Barulah setahun tuan-tuan capai 100. Betul? Betul tak? Tapi kalau tuan-tuan rasa berat, tuan-tuan buatlah dalam masa 2 tahun. Sebab kalau tuan-tuan buat dalam masa 2 tahun, tuan-tuan hanya perlu daftar 4 ke 5 orang sahaja sebulan. Tuan-tuan dah boleh dapat 100 orang pendaftaran dalam masa 2 tahun. Kalau tuan-tuan rasa masih berat, tuan-tuan buat dalam masa 3 tahun. Tuan-tuan hanya perlu daftar 2 orang ke 3 orang saja sebulan. Cukup 3 tahun, tuan-tuan dah ada 100 orang. 3 tahun, lama ke tak tuan-tuan dan perempuan? Kalau kita nak pencen kerja, kita ambil masa 20-30 tahun untuk kita bersabar kerja, baru kita dapat pencen. Kenapa tuan-tuan tak boleh bersabar 3 tahun? Betul? Betul tak? So, kenapa tak boleh sabar? So, sebab itulah kita konsisten buat. That's why saya buat insentif SIM card, gold bar, cash. Jadi, tuan-tuan boleh claim setiap bulan. Kejar untuk claim setiap bulan. Tahu-tahu dah 100. Tahu-tahu income dah 5 figure. Faham, tuan-tuan? So, itulah kaedahnya. Faham? Jadi saya harap tuan-tuan clear dah dengan
apa yang saya ajar ni. Mudah-mudahan benda bisnes ni membantu. Sebab tu nasihat saya kepada semua, dalam bisnes ni, macam mana korang nak berjaya? Pertama, kunci dia adalah konsisten. Kalau korang boleh konsisten, setiap bulan buat pendaftaran. Walaupun sikit, tapi setiap bulan ada pendaftaran. Setiap bulan ada saja yang close melalui webinar. InsyaAllah. Satu masa mesti berjaya juga. Batu sekeras-keras mana pun, walaupun air yang titik dekat dia, tapi kalau air tu konsisten titik dekat tempat yang sama, lama-lama lekuk juga batu tu. Faham tak tuan-tuan? Perumpamaan dia. Sama juga macam kita. Bila kita buat satu bisnes, walaupun kita buat perlahan dalam bisnes tuan Wah, kita daftar mungkin 2-3 orang sebulan. Tapi kalau kita konsisten setiap bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama kita mesti dapat satu income yang besar. Macam mana tuan-tuan boleh tengok satu bulan komisen saya boleh dapat 80,000, 90,000 sebulan. Saya konsisten untuk 6 tahun tuan-tuan. 6 tahun saya konsisten. Saya bukan konsisten 6 hari. Saya bukan semangat untuk 6 bulan. Saya semangat buat 6 tahun. Sebab tu saya nak tuan-tuan konsisten je. Faham? Konsisten adalah kunci. Sebab itulah tuan-tuan nak konsisten buat pendaftaran. Pertama sekali tuan-tuan kena konsisten marketing dulu. Kalau hari-hari tuan-tuan iklan, mesti ada tuan-tuan akan dapat prospek. Faham? Yang kedua, fokus. Fokus. Bila kita buat satu benda, kita kena fokus satu saja tuan-tuan. Jangan fokus buat banyak benda. Fokus ni dia besar. Satu, fokus buat bisnes. Bila tuan-tuan pilih Tun Wow sebagai platform untuk tuan-tuan bina income pencen, tuan-tuan dah tak nak dah buat macam-macam bisnes. Dah penat dah, asal kayuh aja. Tuan-tuan nak jadikan bisnes ni satu je bisnes, dah dapat income, tuan-tuan dah boleh rehat. Okey, tuan-tuan pilih Tun Wow. Pilih Tun Wow saja. Jangan 2-3 kerja cacah marba. Bila tuan-tuan 2-3 kerja dalam satu masa, itu yang dikejar berciciran, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Saya 6 tahun, saya buat satu benda saja tuan-tuan. Tun Wow. Sebab tu komisen saya besar. Faham? Konsisten. Fokus. Sama juga dalam marketing. Bila kita buat marketing, kita fokus pada satu marketing. Kalau kita rasa kita hebat dalam bidang marketing, kita rasa kita hebat, kita ramai kawan, kita konsisten cerita pada kawan. Konsisten saja. Fokus kepada cara tu. Buat cara tu sampai kita betul-betul power. Contoh, tuan-tuan nak buat TikTok live. Tuan-tuan fokus buat TikTok live sampai tuan-tuan power. Sampai kalau sekali tuan-tuan buat TikTok live, tuan-tuan boleh dapat 10, 20, 30 lead satu kali tuan-tuan buat TikTok live. Lepas tu tuan-tuan jalanlah hari-hari. Satu hari buatlah setengah jam, 1 jam cukup. Sebab 1 jam boleh dapat 30 prospek. Cukup. Konsisten je hari-hari. Faham? Fokus. Konsisten. Dan nombor 3, jangan putus asa. Kalau tuan-tuan berputus asa, maka dia dah tak ada jalan dah. Tapi kalau tuan-tuan tak putus asa, dia sentiasa ada jalan. Contoh, saya dah ajar teknik A. Tuan-tuan kena PM satu-satu. Dah jenuh kita PM satu-satu. Hari-hari kita buat tak jadi. Kau jangan putus asa. Bila kau dah buat tak jadi, orang tak respon, jangan kau teruskan cara tu. Kau tukar. Kau tukar, faham? Tukar. Tukar cara. Bila buat-buat tak jadi, kau cuba tukar sikit ayat. Mungkin ayat tu tak jadi, orang rasa tak selesa, orang nampak macam kau spam. Kau tukar cara. Sama juga bila kita dah iklan dekat story, kita dah iklan dekat feed, posting kat Facebook, macam saya ajar kan. Tak ada orang respon. Jangan gunakan cara yang sama. Kau cubalah tukar ayat dia. Kita jangan jadi robot. Ikut aja. Jangan dungu. Kita kena kreatif. Faham? Contoh bila kita buat TikTok, kena ban. Bila buat, kena ban, kena restrict. Tukar cara. Bukan marahkan TikTok tu. Tukar cara. Cuba buat aircon baru. Cuba. Jangan putus asa. Maka selagi kita tak putus asa, kita berani mencuba benda yang lain, kita berani mencuba sesuatu teknik yang baru, insyaAllah kita akan berjaya. Dulu saya buat Tun Wow cara lain. Sekarang saya dah buat cara lain. Sebab tu saya sampai sekarang saya masih relevan. Sebab saya berani untuk tukar-tukar cara. Saya tak putus asa. Cara A tak jadi, cara B. Sebab mungkin cara sekarang kita buat jadi. Tapi zaman berganti zaman. Teknologi bertambah maju. Cara tu dah tak menjadi. Kita kena tukar cara.
Macam tu cara dia. Faham tuan-tuan? Clear? Kalau clear, Alhamdulillah.